Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita koma dalam podcast warisan cetusan daripada Maib dan juga UPSI ataupun UPSI kita. Kali ini kita dah berada di penghujung-penghujung sikit dah untuk segmen podcast kita. Ya, tajuk kita hari ni koma masih lagi warisan. Jangan risau, masih lagi. Kalau kita tengok kat sini busana Perak. Bila sebut pasal busana ni dia luah lah koma. Daripada kepala sampai ke kaki. Daripada lelaki ke perempuan. Dia meluah koma, meluah. Macam-macam yang kita akan ceritakan hari ni. Yang mestinya panel-panel kita hebat. Salah seorang panel yang baru Cho nak kenali hari ni. Seorang tu Cho dah kenal lama dah. Okey, jangan lengahkan masa. Kita perkenalkan kita punya panel hari ni. Di sebelah kiri Cho berbaju biru segak bersamping ni. Kalau daripada jauh tengok macam ini YB ni. Okey, Encik Sumaisi bin Ari daripada JKKN, Jabatan Kesenian Kebudayaan Negara dan negerinya Perak lah. Bukan jauh datangnya daripada Ipoh. Dan yang hujung sana segak bergaya juga. Muka dia agak-agak macam bengis je. Serius je kan. Okey, kita bersama dengan Yang Mulia Raja Ahmad Akasha bin Raja Abdul Malik. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali lah kan. Yeah. Pertama sekali Cho nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Sumaisi dan juga Engku kerana sudi luangkan masa. Sebab Cho faham dua-dua daripada panel kita ni komo dia memang padat jadual. Kalau Engku daripada sana dia sekarang ni waktu penggambaran ni komo kita dalam mood hari keputeraan Baginda Sultan Negeri Perak kita. So semestinya Engku dia hulu kelo tidak orang Kuala. Dia hulu kelo kerja dia kan. Dan Encik Sumaisi juga hari penggambaran ni dia terlibat dengan persembahan penting. Jadi dia sanggup lari kejap daripada Ipoh sampai ke Kuala untuk sesi rakaman ni komo. Terima kasih Cho ucapkan. Yang penting kedua-dua dah makan ke belum? Udah. Udah. Alhamdulillah. Selesai lah. Itu kena dulu lah. Itu kena dulu lah. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang beratus-ratus tu, mungkin kita nak berkenalan dulu kalau boleh lah. Kita berkenalan dulu dengan Encik Sumaisi. Bagi yang setengah yang di luar sana, belum mengenali siapa itu Encik Sumaisi. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Sumaisi bin Ari. Saya bekerja di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Perak. Dan saya ni berasal dari Perak Tengah. Orang Parit. Asalnya orang Parit. Orang kata produ itu jugalah ya. Produ itu. Okey. Dan telah berkhidmat sebagai jurulatih ataupun pekerujuk di unit bimbingan seni budaya di JKKN tu daripada tahun 98 hingga kini lah. Lama. Ya. Lama. So sekarang menetap di Ipoh. Baru balik Ipoh. Sebelum ni saya daripada Perak pergi tukar ke Terengganu, dari Terengganu pergi ke Pulau Pinang, dari Pulau Pinang balik ke Perak. Balik ke Perak. Yeah. Tapi tidaklah berulang ke Perak Tengah, tidaklah. Kalau Perak Tengah tu orang kata Kampung lah. Kampung tu seminggu sekali balik jugalah. Tengok orang kata bekas-bekas peninggalan ayah anda kita kan. Alhamdulillah. Okey, raja kita di hujung, Yang Mulia Raja Akasha kita. Silakan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Ahmad Akasha bin Raja Abdul Malik. Saya berasal daripada Bukit Candan, orang Kuala lah. Orang Kuala. Bekerja sendiri. Sekarang menetap dekat Ipoh. Aktiviti saya kalau berkaitan dengan busana ni, saya banyaklah buat tongkolok untuk kerabat, untuk semua VVIP ke apa semua yang mana ada tempahan, saya masih menerima dan masih membuat. Selebihnya aktiviti harian saya kerja sendirilah. Macam-macam ke benda lah kena buat. Itu. Kalau bila engkau sebut engkau buat tengkolok tanjak pada orang-orang kenamaan lah. Orang-orang biasa
Buat juga. Yang nempah boleh lah. Nempah kalau ada orang nak kahwin ke apa semua, nak cuba orang kata mungkin dia orang gemar tengok peraknya. Ya, Kata ya, ni ya. nampak cantik, jadi orang tempah. Ya. Tempah saya buat. Okay. Alhamdulillah. Itu dia Koma. Kalau bahasa mudahnya, sebelum ni Cok kenal dengan Engku. Dia bahasa mudah senang cerita, kalau bab yang ada di kepala, dia punya bidang. Itu dia macam cukup mahir lah, cukup mahir. Dan Encik Sumaisi kita hari ni, mahir dia kat mana? Dia boleh cerita lelaki perempuan. Puteri Perak, semua boleh cerita. Okey, kita dah perkenalan dah sikit, kita pergi kepada soalan yang mendeburkan. Kan mendeburkan. Gegar rasa Kita tanya dekat Encik Sumaisi dululah. Okey. Kan, soalan yang pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan busana ataupun perhiasan tradisional ni di negeri Perak? Apa maksudnya tu busana? Okey, kalau ditakrifkan apa yang saya belajar lah daripada guru saya dulu, dia mengatakan bahawa kalau busana Melayu ni dia mesti ada, yang lelakinya mesti ada 7 set. 7 set. Ush. Maksudnya saya lupa perkataan yang dia guna tu. 7 tu dia ada ayat 7 apa saya pun tak ingat perkataan tu. Di mana dia mesti ada tanjak, mesti ada sampin, mesti ada seluar, mesti ada baju, ada bengkong. Itu yang dia kata 7 tu. 7. Kalau perempuan dia ada 5. 5 dia kata. Itu yang dia katakan keunikan di pakaian busana Perak tu, unik situlah. Sebab dia kata sebab kita ada, kalau perempuannya pakai seluar, pakai sampin kan, pakai selendang kan. Itu yang dia kata tadi, ada 3, ada 5 dengan 7. Busana kita tu. Okay. Keunikan kita tu di situ. Kalau pahaman Cho lah kan, dulu-dulu lah, Cho fikir busana tu mesti yang macam tuanku-tuanku kita pakai baju apa? Songkik kerah kan. Ya. Macam pengantin tu. Yang tu kan. Lepas tu Cho fikir perempuan lah lebih banyak. Ada cucuk sanggulnya lah, macam-macam betul. hantar kan. So hari ni kita tahu kamu 7 lelaki, 5 perempuan. Ya, 5 perempuan. Engku kasyah kita. Ya. Adakah yang atas kepala ni, tak kisahlah destak ke tengkolok ke tanjak ni kan, dia kategori busana. Dia kita tengok. Okey, busana ni kalau ikutkan bahasa mudahnya, bahasa yang kata ni pakaian kita pakai yang lengkap. Tapi sekarang ni orang kata bila tengok nampak macam warisan tu, orang lebih gemar sebut busana. Ya, betul. Istilah tu. Istilah. Jadi kalau kita nak tengok zaman dulu-dulu tu, itu dikira komplit lah. Kalau bertengkolok, bersampin, kan. Kadang-kadang tak berbengkung pun, tapi pasal tengkolok tu orang kata pemakaian hulu kepala. Nutup adab kita kan. Itu yang nampak orang kata. Selalunya kalau busana ni berkait dengan tengkolok. Tengkolok. Itu dia. Sebab itu adalah peninggalan warisan kita. Peninggalan warisan. Original lama ni. Betul. Kan? Sekarang baru pakai songkok, apa nama ni, Ya, tinggi, itu pengaruh dari orang kata dari sejarahnya, pengaruh pendatang daripada luar kan, dia datang kan. Tapi salah tak Encik Sumaisi kita pakai songkok? Bagi saya, itu kata dia, kalau budaya ni dia tak ada satu titik point. Dia dapat berkembang mengikut cita rasa sekeliling. Sebab contohnya asalnya macam baju kita juga ni kan, bukan kita punya asalnya, tetapi telah diadaptasikan dengan budaya setempat. Betul. Ya. Tapi dia tidaklah menjadikan satu kesalahan. Tidak, Betul bagi tak? saya tidak. Tapi kalau dah jadi macam kita punya, mesti kita bangga lah. Orang Perak macam ni pakaian dia kan. Ya. Sebab Cho pernah juga berhadapan dengan orang-orang kat luar sana kan. Contohnya kita pakai baju yang, senang cerita kalau kita pergi majlis yang melibatkan persilatan kan. Dia pun marah. Ada setengah lah. Tak boleh pakai songkok. Kena pakai tanjak kan. So itu yang Cho maksudkan tu. Adakah dia memang wajib satu set kepala tu bawah mesti ropi tu? Dia macam ni. Ini pandangan saya lah kan. Kalau dia bersilat, sebenarnya dia tak boleh pakai tanjak yang kita pakai kerabat-kerabat ni. Okay. Salah. Oh ya? Ya. Yang kita amalkan sekarang ni kalau ikut salah. Ya. Itu adalah pakaian orang bangsawan. Bangsawan pakaian dia bila dia pakai tu dia anugerah.
dia Ya. ada orang bergelar. Lepas tu Oh. orang kata contoh ya. Mm-mm. Dia kata okey dengan ini tuanku telah menganugerah sebagai panglima. Ya. Baru dapat 7 set tu. Hmm. Baru dia boleh pakai. Orang lain biasa dia hanya pakai yang selalunya kalau orang silat ni dia tak pakai tanjak, dia akan pakai ikat, orang kata ikat yang tiga segi tu je. Itu ikat lapis itu kepala. tutup kepala je. Ya, tutup kepala. Dia tanjak tu sebenarnya kalau ikut etikanya memang tak digalakkan lah. Faham, itu dia nampak. Baru kita tahu kau kan. Tapi bukanlah dia salah, tapi bukanlah tak langsung tak boleh pakai. Ya. Itu maksud dia. Kita nak pakai tu kena tahu tempatnya di mana dan kenapa. Begitu. Mungkin orang kata ikut tema. Ya. Kalau tema orang kata berbusana lengkap apa semua. Pasal malam tu tak ada bersilat. Faham, Jadi faham. semua bergaya pakai Ya. busana. Betul. Faham, Sebab contohnya kalau dikatakan yang tadi kita bangkit ke pasal tanjak ya. Contoh kita berlawan tiba-tiba kan tergolek tanjak tu. Tanjak atas kepala kita tu maruah tu. Ya. Maruah kita. Kalau dia dah tergolek jatuh, apa spek pandangan? Ya. Betul. Kata tanjak tu berharga atas kepala, nilai tinggi. Betul elok nak roller ni berdemuk jatuh. Kan. Maksudnya nilai tu dah Ya. hilang lah Ya. kan. Kemelayuan kita tu penuh dengan ketelitian. Ya. Dia mengkaji benda-benda tu kan. Pasal maruah. Ya, Kan, maruah. terletak dekat Ya. ulu kepala. Ya. Betul. Baik. Kita dah tahu itu dia ringkasan definisi ataupun pengertian tentang busana agama. Yang kita nak tahu sekarang ni pasal kita punya podcast ni perak. Kan? Okey. Kita nak tanya Encik Sumaisi. Ada tak ciri-ciri khas yang untuk orang kat luar sana kena? Dia tengok, oh ini busana perak. Kan? Gitu kan? Ya. Oh, aku pakai ini busana perak. Apa ciri-ciri khas tu Encik Sumaisi? Okey, dari bentuk yang kita boleh kita takrifkan busana perak ni atau pakaian perak ni, kita lain daripada negeri-negeri lain. Oh, okey. Ya, lain daripada negeri lain. Bagi wanita bagi wanita. Di mana kalau wanita ni kelebihan kita, kita mempunyai satu busana yang mempunyai mirip dengan baju adat Aceh. Oh, okey. Okey, kita singkap balik sejarah dia. Di mana pada zaman dulu kalau kita lihat ya sejarah dia, ni catatan yang kita kalau kita baca dengan Google apa kan, Puteri Lima Purut dulu pernah diambil oleh kerajaan Aceh untuk dikahwinkan. Okey. Tetapi Puteri Lima Purut ni tak berminat lah orang kata tak minat, tak nak. Lepas tu duduk lama. Apabila dia duduk lama di sana, sebab dulu bukan sekarang ambil kapal terbang setengah jam sampai dah kan. Jalanan walaupun dekat kan. Bila duduk sana lama tu, bila dia macam dia tak berminat, dia mengaku dia tak nak, dia kata kan nak kahwin dengan sana, dia kata dia pulangkan balik ke Perak. Bila balik pulang Perak, duduk sana dengan budaya tu, pakaian dah mengikut keadaan mereka. Bila sini pun dia bagi juga satu persalinan juga, masa diamalkan. Diamalkan, maka jadilah budaya kita ya. Dan juga kalau tersilap saya ada dalam satu buku yang dikarang oleh R.J. Kilson, tak silap saya, berkaitan dengan nota story subjek. Kalau tak silap saya lah. Dalam tu cerita bagaimana baju Puteri Perak itu yang pendek, berseluar, berwarna ungu, warna merah, ada dia bercerita. Okey, seterusnya apabila Sultan kita, Sultan Idris Shah nak mengahwinkan anak puteri yang sulung. Okey. Sekarang Raja Puan Besar Perak. Ya, kan. Bila dia telah mengarahkan kalau tak silap saya lah, adinda dia Sarifuddin, silap saya. Raja Ahmad Saifuddin. Sarifuddin pergi berhijrah. Berhijrah ke ke Aceh untuk mengkaji balik kostum tu. Sebab kan dulu kerabat dia guna, dia tak kisah, tapi sebab dia orang nak, sebab selalu galuh masa orang kata dulu ada sistem diplomasi kata kan, cara dululah kan. Yalah. Pertukaran tu dia kata, maka di situ telah bermulanya mengembangkan pakaian adat Aceh itu oleh keturunan kerabat-kerabat Sultan Idris tadi. Di mana pada ketika itu memang 100% lah kita masih dipengaruh
dipengaruh oleh apa ni pakaian adat Aceh itu. Tetapi tahun 1973, 74 macam itulah. Kalau tak silap saya lah tarikh dia. Pada tahun 1979, 78-79, satu bengkel busana nikah yang dianjurkan oleh Universiti Melaya yang diketuai oleh Azhar Aziz. Dia telah membuat satu perubahan yang drastik dalam mencorakkan busana Perak ni. Di mana dulu kalau kita lihat dalam cerita tu, baju Aceh dia ada selendang depan ikat biasa, tapi di situ dia telah mengubah, sebab pakaian ni adalah pakaian identiti kita. Dia telah menukar selendang yang diletakkan dada kiri kanan tu kepada selendang 5 yang panjang 2 meter. Walaupun ikatan dia pun bertukar lah dengan ikatan samping pensong dia. Dia berlaku inovasi sikit. Ya, inovasi sikit. Baik. Mengikut cita rasa kita Melayu di Malaysia lah. Di situ berlakunya. Di mana berlakunya pertukaran di situ. Kita menggunakan kain 5 sebagai selendang. Kan? Pada tahun 1985 untuk pertabalan Sultan Ajlan Shah. Masa tu kita ada membuat sesuatu drama tari untuk tuanku masa tu, Megat Terawih tajuk dia. Kita di Jabatan Kebudayaan ketika itu mikir selendang tu kalau buat menari, nak buat drama ni macam mana nak pegang. Maka di situlah mulanya selendang tu kita selempang tarik ke belakang. Itu detik puncanya. Ya, puncanya. Itu berlaku tadi kan. Mula dah selempang, tarik, boleh kembang, boleh menari apa kan. Sebelum tu dia selimut macam pakaian cik-cik tua kembang. Gitu. Bila masuk era ke 80, 90 ni, dia orang dah menari pakailah lapik dada pula kan. Berlakunya perubahan-perubahan. Sampai sekarang ada perubahan inovasi dia Komar. Tapi antara yang kekelnya apa dia? Kalau kita tengok kat sini, kalau kekal, baju tu memang kekal lah. Baju kekal. Baju kekal, selendang kekal, seluar, samping. Kepala tu sebenarnya tu bukan kepala kita. Kalau kepala tu adalah budaya sebelah Melaka. Sanggulintang. Kalau kita Perak sanggulintang lain. Lain Ya. Kalau kita tengok sini macam semuanya songket ni. Ya. Maknanya kalau penari kita pun songket juga. Itu mengikut cita rasa koreografi dia. Okey. Mantap. Dahsyat. Cik Sumaisi punya input dalam kepala kan macam ada kamus. Selok lah. Dia semua kat ujung jari. Gila betul. Kalau minta maaf Jo, kalau boleh teman nambah sikit boleh. Macam sejarah busana Puteri Perak ni, kalau kita tengok pada zaman tahun 1570-an, zaman Sultan Mansur Shah I. Masa tu anaknya Raja Alauddin nak dikahwinkan dengan Puteri Aceh yang nama Raja Puteri. Jadi masa tu kita dah wujud persalinan Puteri Perak. Jadi orang kata lepas daripada situ senyap. Senyap sehingga sampailah ke zaman Mohom Sultan Dahir II. Jadi itulah mula berkembang balik masuk ke Perak budaya, orang kata Perak Aceh. Itu sejarah dia. Maknanya sekarang kita memang ada pengaruh daripada Aceh. Kita punya warisan sikit sebanyak tentang busana ni. Ni buku kan? Kita tengok kat depan ni busana Melayu Perak dalam seni ikatan samping. Aduh, orang kat luar lah. Setengah lah. Ikat je lah samping. Apa nak ada beria-ria Perak pula. Kan? Dia sebenarnya kalau nak kupah sini banyak kan? Sikit lah macam mana yang membezakan samping Perak dengan bukan Perak? Macam dekat Perak, kita kalau dekat istana apa semua, kita punya samping kita menggunakan ikatan pencung. Pencung tu maknanya kalau tengok dekat buku tu dia pencung. Gini dekat belah tepi tu. Gedut-gedut ni kita orang kata tak ada berbunga macam kita tengok pencapi Ramli tu kan. Dia tarik lepas tu jadi bunga seketul. Kita tak ada. Kita lebih kepada ikatan pencung, lepas tu kita tutup dengan bengkung.
Ya. Okey. Kalau macam negeri lain, kalau macam dekat Pahang, Okey. bengkung dia dekat dalam. Oh. Bengkung dekat dalam. Oh, tak perasan. Jadi bila dah pakai sampin tu, lepas tu dia lilit sekali dengan kerih. Dan selit dekat pada bengkung yang duduk belah dalam. Macam kita Perak, itulah dia ikatan pencong. Bengkung di dekat luar. Oh, okey. Bila kita ada tetamu daripada orang kata raja, kerabat ni kan, kita mesti nak tanya dia. Orang biasa. Ya. Dia dah belajar apa ni, dia dah berkenan tengok macam ni, dia nak pakai macam ni. Tapi dia orang biasa. Boleh ke? Dia Boleh, tanya. Dia tanya. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Itu dia cara dia. Tak ada masalah. Boleh pakai. Pasal- Dalam ni dia cerita apa lagi kau? Macam-macam cerita dia. Macam-macam cerita. Rasa macam cerita. Semalam tengok cerita Piramli Ya. macam-macam cerita ada. Daripada segi busana, cara ikatan Ya, ikat samping, tali. baju Melayu apa semua. Semua ada cerita dalam tu. Okey, sikit bila kita tengok kat sini pasal samping kan. Ya. Kita nak tanya engkau lah. Ini kebanyakan orang bukan di Perak saja kan Cik Sumaisi, bukan di Perak aja. Banyak orang. Bawah lutut ropini. Atas lutut ropini. Benar. Kan? Lepas tu orang kata lipat yang depan tu kiri. Ada yang kata yang depan tu kanan. Ya. Ada yang belah dua macam Cik Sumaisi. Sebenarnya apa benda tu engkau? Adakah dia satu isu yang berat sebenarnya? Penting ke? Sebenarnya ikat samping ni tak adalah isu berat mana. Kita orang kata back to basic lah ya. Ya. Okey. Orang Berbalik putih kita, Orang putih? Campur. Orang Kuala orang betul lah. Dia mesti nak juga. Juga Yeah. nilai. Yeah. Dia yang penting dalam apa saja yang kita buat ni adab. Ya. Adab. Jadi macam kita dulu-dulu kalau dekat istana, Baik. apa yang saya dengar dulu, samping kalau orang kata atas daripada lutut tu itu raja-raja, kerabat apa semua lah. Kalau bawah sikit daripada lutut tu itu rakyat biasa. Pasal dulu dekat istana kita orang kata perkara-perkara macam tu lah yang kita nak tahu beza siapa dia. Pengecaman Pengecaman ataupun nak kata dress code, boleh ke sebut dress code? Boleh lah lebih kurang lah. Daripada zaman dulu macam itu cara diorang apa semua. Nanti kalau macam yang zaman sekarang ni, itulah kalau atas daripada lutut katanya bujang, bawah daripada lutut dah kahwin. Tapi kalau nak tahu dah kahwin lebih daripada satu tu agak sampai Bawah lagi. sampai ke buku lali lah kot ya. Mana 4 lah kot. Macam tu. Jadi kita tak tahu orang kata fakta tu orang kata tepat atau tak, tapi kita meraihkan. Ya. Macam Cik Sumaisi cakap, tak ada yang salah. Ya. Mungkin kurang sesuai. Macam tu. Begitu. Itulah dia maksud dia. Maknanya kalau kesimpulan kat sini, kalau dulu sesuatu etika tu direka, dia bersebab. Macam contohnya kalau engkau kata yang kita pergi istana dulu, kalau atas lutut orang-orang yang mana kita tahu dia berada di peringkat atasan, pemimpin tinggi. Kalau bawah rakyat biasa, itu je pengecaman itu. Contohnya kalau ruang privasi tu tak semua orang boleh masuk, kita tengok je ni samping ke bawah, ni ini siapa ni, rakyat biasa masuk ni kenapa ni, pengawal tolong jaga. Maksudnya macam tu. Contoh lebih kurang yang kita kena faham, dia bukan melibatkan satu benda-benda yang tak sepatutnya kan. Pemikiran-pemikiran di sisi gelap ke tak ada. Tapi ada orang Encik Sumaisi dan engkau yang kata kalau kita lipat tu depannya belah kanan. Kanan tu duduk di atas lah, di depan dia tu kan. Itu dikaitkan dengan posisi qiyam kita dalam solat. Ya, betul. Betul ke tu? Betul. Oh ya. Maknanya kita punya warisan ni bukanlah sekadar direka suka-suka. Dia ada falsafah dia. Ada falsafah dia. Kalau kita lihatlah, sebab orang Melayu ni dia beza sikit dengan bangsa-bangsa lain ni. Okay. Sebab Melayu ni dia mencipta budaya berpandukan agama. Alhamdulillah. Sebab Islam mengatakan bahawa contoh ya, kita kat samping ni ya. Tangan kanan mesti di atas. Sebab Tuhan kata kanan tu lebih baik daripada tangan kiri. Contoh kalau kita nak melangkah, mesti ke kanan dulu, tak boleh kiri.
Kan? Itu sebab dia nakkan bahawa kita berpegang pada hukum tu, kamu nak pahala sunat tak? Cara tak langsung dengan berpakaian tu kita dapat pahala sunat. Betul. Bahawa kita mengamalkan yang diutamakan agama. Itu sebab dalam budaya Melayu dengan Islam tak lari. Dia tak lari. Itu teliti dan hebatnya orang kita. Bangsa kita ni hebat. Satu lagi saya tambah engkau. Kalau macam kita tengok kepala kain Kepala kain. Kalau dekat istana kita nak membezakan orang kata benda ramai. Ya. Tak tahu ini siapa, ketua kampung ke, betul. menteri ke, raja ke, takkan nak pergi tanya kan, kita siapa. Jadi kita tengok daripada segi orang kata pemakaian tu. Kalau kita tengok waris negeri, kerabat apa semua, dia punya kepala kain dia tu dia dekat sebelah kanan. Okay. Jadi kalau rakyat biasa dia belah kiri. Minta maaf, dia belah tengah. Dan kalau pembesar pula kepala kain dia tu belah kiri. Jadi kita tengok tu kita tahu dah, ini orang besar. Ini rakyat. Ini kerabat. Senang, tak payah nak pergi tanya. Itulah orang dulu-dulu. Hebat cara orang tu. Betul. Hebat. Kita baru tahu kepala kain. Yang kita nak pakai hari ni kepala kain tu kena betul supaya kita ngikat tu tak nampak cantik lah kan. Sebenarnya ada maksud dulu-dulu. Tapi sekarang kalau kamu nak pakai mana berterpulang pada kamu lah. At least sekurang-kurangnya tahu asal usul itu menapa. Kenapa dicipta macam tu. Encik Sumaisi. Saya. Bila kita sebut pakaian, tak kisah lelaki atau perempuan. Kan? Busana perak kita ni. Ada orang kata yalah macam kita cakap pada awal tadi, dia pelbagai pandangan. Kan? Sebenarnya busana perak ni mesti color bendera perak. Tak, dia sebenarnya color biru. Tak, dia kuning. Macam-macam lah kan. Sebenarnya ada ke ciri khas busana perak ni kena color-color gini? Dan kalau ada pun kenapa color dia macam itu? Sebenarnya. Dia sebenarnya Puteri Perak ni dia baju lain, seluar lain. Mesti lain. Okey. Dia tak sama sedondon. Orang kata sedondon sekarang kan. Bila tak sedondon, dia mesti ada dua color. Okey. Corak dia. Pada asalnya. Pada asal dia. Kenapa dia buat macam tu kita tak tahu. Tak tahu. Itu memang tradisi pada awal dulu macam tu. Baju tu warna lain, seluar lain. Tetapi tak ada lah maksudnya warna khusus. Tak ada. Memang tak ada. Tapi kalau warna khusus tu macam aku cakap tadi lah. Dia kata kalau orang kerabat keluarga yang kategori orang kata orang besar 4, besar 6, besar 8 tu, itu yang ada color tadi. Ada color tu. Kan orang yang 4 warna hijau, yang 8 warna biru, warna turquoise tu kan. Tu ada titik ini orang besar 8 ni. Ini besar 4 ni tadi kan. Macam tu lah. Gitu. So bukan ada satu pedoman atau panduan pada kita yang sebelum ni segelintir kat luar sana katakan sebenarnya ni bukan busana perak. Aku tahu busana perak dia color dia kuning-kuning sikit. So tak ada. Insurans kata tak ada. Cuma dia memang kalau ikut style dia mesti tak sama, tak sedondon. Macam ni kalau perempuan biru bawah kuning ke? Hitam. Biru, hijau selalunya bawah tu hitam lah. Gelap. Dia gelap. Tak ada nyokolang saya. Ya, tak ada nyokolang. Okey, Ku Kasha. Ada orang kata macam kalau satu negeri tu dia bawah dia pakai atas baju Melayu, bawah dia pakai seluar slack ke apa ke warna hitam. Itu hak negeri tu. So kita macam mana di Perak ni? Bila Ku kata tadi kita di bawah pakai hitam. Okey. Kalau kita tengok balik sejarah-sejarah pemakaian dui color ni. Dui color. Dua kali. Aja gemar. Bukan baru mula. Dah lama dah daripada zaman almarhum Sultan Iskandar. Okey. Masa tu almarhum tok saya, Raja Kecil Sulong Raja Harun Ar-Rasyid ni dia suka pakai dua warna. Dia suka pakai dua warna, seluar hitam, itu baju ini apa semua, baju warna lain. Benda tu orang kata jadi nampak cantik. Kadang-kadang tak semestinya seluar tu hitam. Mungkin seluar tu orang kata cerah sikit, tapi dua warna. Jadi orang kata sampai sekarang ada sesetengah orang kata
kerabat ataupun rakyat biasa kalau nak pakai lah, tak ada salah. Pasal benda pun cantik. Cuma orang kata kalau setengah ada orang cakap kenapa pakai macam Johor? Ya. Itu yang cuba Johor sampai tu. Ayatnya itulah. Kita baju kita cekap musang. Ya, cakap musang. Bukan Teluk Belanga. Johor Teluk Belanga. Tapi ada juga sejarah. Ada juga sejarah. Ada, ya. Orang kata yang masa almarhum Sultan Johor datang sini, tengok pemakaian dua warna. Dua warna. Yeah. Macam dekat istana kalau kita tengok Panglima tu Panglima je pakai baju dua warna. hitam. Panglima saja. Merah hitam. Baju warna merah. Itu pun orang wajib kata, kan. ya. Itu protokol je. Ya. Itu pun antara orang kata yang menarik minat almarhum Sultan Johor. Ya. Jadi mungkin dibawa balik, diguna pakai dekat sana, tapi digazetkan. Jadi orang kata mungkin ayat dekat sana tu ada part yang diorang boleh pakai, ada majlis diorang tak boleh nak pakai. Macam kita dekat sini mungkin dah jadi trend. Kan? Jadi tak salah kalau kita dekat negeri Perak ni tak ada masalah. Itu dia. Cuma sedikit kalau kita nak kongsikan, mungkin ku boleh betulkan dengan Cik Sumaisi. Kalau dari segi color tadi, maksudnya dekat sini kita bukan yang melibatkan sebarang majlis-majlis khas. Contoh kalau di istana sedang berlakunya hari-hari penting, hari kebeteraan, penganugerahan sebagainya. So ada etika kod color yang kita tak boleh pakai. Ada. Sebab kan ada yang orang-orang atasan punya pakai kod color tu. Dan kemudiannya contohnya majlis kemangkatan ya. Selalu kalau kemangkatan kita tengok putih yang putih dengan hitam. Putih dengan hitam. Putih dengan hitam. Putih dengan hitam. Putih untuk orang kata apa yang kita nampak kepada family, kepada sultan yang mangkat. Kerabat. Dan orang kata kalau kita tengok balik dulu, ada yang kata putih ni untuk bakal sultan. Okay. So the rest yang selebihnya semua pakai hitam. Baju hitam, apa semua, sampin pun hitam. Sampin hitam tu bukanlah sampin hitam menameh yang macam kita pakai yang rolang tu. Dia sampin hitam tu hitam kosong. Kalau ada bercorak pun, tapi dia bukan orang kata bunga tabur. Bunga tabur ataupun bukan yang orang kata benameh. Yes. Kan? Kebanyakannya pakai sampin orang kata macam yang kain plekat. Simple dia tu. Pasal orang kata sampin tu pun kita ada tengok juga untuk majlis-majlisnya. Baru kita pakai sampin yang paling cantik. Kan? Ada orang kata ada majlis kita pakai sampin kita panggil sampin pelikat, kain koten pelikat apa semua kan. Yang tak ada orang kata lain daripada sampin yang biasa kita pakai ni, yang orang panggil apa, sampin datuk, rolang macam-macam. Ini tak ada. Ada majlis. Ya, ada majlisnya. Ikut kesesuaian majlis ya. Ikut kesesuaian majlis. Itu baik faham. Kalau kita nak cerita pasal busana ataupun pakaian perempuan lah, Encik Sumaisi, selain daripada Puteri Perak, ada lagi ke busana lain untuk perempuan? Kalau kita ada lagi satu, iaitu keunikan kita jugalah, iaitu kita panggil sekarang nama dia baju tu Zari Gangga. Nama sekarang? Ya, Zari Gangga kan. Gangga. Dulu kita panggil Gangga Negara je pakaian lah, kerajaan berluas dulu kan. Sebab pengaruh Hindu Buddha dulu. Dia pakaian tu, ini yang maklumat yang saya dapat daripada saya punya guru dulu lah. Iaitu Allahyarham Wan. Yang membuat buku maklumat berkaitan tanjak dengan muzium. Itu guru saya dulu. Dia menceritakan bahawa baju Zari Gangga tu ada 3 helai saja, macam puteri kerajaan petani. Dia ada kain bengkung dada, selempang tutup badan, kain panjang 2 meter tu kain untuk kain dia. Dia pakai macam tu.
Tetapi apabila era berlaku perubahan itu, sebab tadi budaya tu dibuka, sebab bila kedatangan Islam tu sendiri, bila kedatangan Islam tu sendiri berlaku perubahan sikit dan moden sikit lah. Dah ada dia menggunakan jahit, sehinggalah yang kita gelarkan tu zaris, baju zaris. Zaris tu adalah sempena pada yang kita punya permasyuri sekarang lah. Dia ambil Zaris Sofia kan. Itu yang jadi zaman ketika untuk majlis perkahwinan dia, kita telah mengolah. Ini sejarah yang saya dapat. Okay. Kita mengolah untuk beliau guna pakaikan baju kebaya Kota Baru tu. Yang ada apa tu, kain yang selempang yang kita tak bahu tu, dijadikan sangkut kat bahu, dikembang. Lepas tu kain depan tu yang panjang tu dibuatkan jenis kain lipat kipas depan. Baju tu sampai ke atas, itu yang kita lihat sampai sekarang lah, yang ada sampai sekarang. Iaitu baju Zari Gangga. Zari Gangga. Nama Zaris tu adalah sebenarnya daripada nama Tuanku Permaisuri. Ya. Pasal orang kata itu diilhamkan oleh terkini Mohom Sultan Idris. Ya, zaman tu. Ingatkan Zaris tu nama apa-apa ke kan? Rupanya nama Tuanku Permaisuri kita. Baik. Maknanya inovasi setelah kedatangan Islam itu menjadikan benda terlebih indah, lebih sopan. Lebih sopan. Alhamdulillah. Tak lari jauh kita punya kemelayuan dengan keislaman. Itu yang paling penting. Kita on track. Kita on track. Tak tersasar. Aduh, dan pemakaian tentang Zari Gangga tu tadi, selalunya pakaian tu siapa je yang pakai? Semua adalah orang bangsawan sahaja. Orang bangsawan sajalah. Ya, semua bangsawan. Bukannya orang kebanyakan. Orang bangsawan maksudnya orang yang bergelar di atas saja. Untuk berpakaian, maksudnya bila ada acara, ada apa, dia orang guna pakaian tu lah. Macam harian tak adalah dia nak ni kan. Tapi bila ada acara yang, sebab kalau ngikut dia, kalau kita di orang bangsawan ni kan, ada majlis itu, majlis ini kan. Pakaian tu jadi macam kita sekarang kata kita nak pergi suatu acara festival ke apa, mesti ada baju khusus nak pergi kan. Macam tu lah. Sama juga macam orang kata apa, zaman dulu kalau kita tengok kebaya labuh. Ya. Kebaya labuh sampai ke bawah tu. Sampai buku lali tu. Ada tak ada. Adalah sejengkal. Ada jengkal je. Dulu kalau kita tengok yang pakai kebaya labuh tu, kita tengok semua daripada istana. Ya. Raja perempuan apa semua kan. Jadi orang kata peredaran masa. Lepas tu turun sampailah pada rakyat jelata. Semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Tak ada masalah. Tapi pada zaman dulu, kalau kita tengok, ini maknanya bangsawan je yang pakai. Kebanyakan tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai. Sebenarnya mungkinlah ini di luar konteks lah kan. Saja orang kita ni dia selalu sengaja kaitkan kata, kalau kamu pakai, kamu ada tulah. Sebenarnya stigma macam tu macam mana Encik Sumaisi? Betul ke sebenarnya? Bagi pandangan saya, benda tu bukannya sebab kita kalau kita tidak buat sepadan undang-undang, zaman tu memang tak ada kita nak kata kad, tak ada apa, tak ada kan. Mana orang kerabat ni siapa je? Siapa pula kan? Kita dulu mana ada name tag kan? Ada kad kerja tak ada kan? Ini kerabat. Maksud itu adalah satu peraturan untuk masyarakat bahawa kamu jangan besok tulah. Bila kau betul dia akan takutlah. Dia tidak akan mengamalkan benda tu. Sekarang kalau kita kata kelajuan 60 je. Lebih 60 kamu kena saman. Macam tu kan. Tulis 60 kat situ kan. Lebih kena tangkap kau, bayar saman. Sekarang macam tu. Yang dulu dia tak ada kan. Nak untuk meletak, orang bangsawan macam ni. Kalau orang sultannya macam ni. Begini kan. Contohnya kita pakaian tuanku kita kan. Tuanku kita dia tak pakai kuning. Bila kita sembang semua orang pelik. Kenapa seorang sultan tak pakai kuning? Orang lain sebab kuning. Kita guna putih telur tu. Putih telur. Raja muda buat kuning. Kenapa peliknya perak? Betul. Engku. Mungkin soalan ini bagi orang yang dah berkahwin sebelum ni. Yang berkahwin sebelum ni. Sebelum ni. Yang baru nak kahwin, dia dah tak fikir lah. Yang sebelum ni. Sebelum ni sebabnya kira bukan era sekarang lah. Sekarang ni dah banyak butik yang memang trend dia buat pakaian tu sebiji macam
raja lah. Ya. Untuk jadi raja sehari ni. Jadi orang sekarang dia ikut lah. Yang sebelum-sebelum ni dia mikir, aku nak pakai waktu kahwin aku jadi takut. Sebab orang kata macam tadi lah. Ya. Kamu tak boleh pakai baju ni Tulah, sultan pakai tulah kan. Ya. Kamu walaupun kamu pengantin baru, pakai je lah baju Melayu. Sebenarnya engkau macam mana engkau? Okey, sekarang kita tak ada cerita bab tulah lah. Ya. Kita dari segi kesopanan kita. Orang biasa pakai baju seakan-akan rupa raja. Boleh ke? Tak boleh. Okey. Itu yang disebut raja sehari. Raja sehari. Makna dia berpakaian seperti raja. Kalau ikutkan ceritanya juga, wujudnya raja sehari ni, pengantin tu dia macam mana kita nak sebut, dia orang kata melakonkan watak sang raja yang sedang berjalan berarak menuju ke singgasana. Jadi pengantin sekarang ni orang kata melakonkan watak sang raja tu lah. Berjalan berarak menuju ke pelamin. Jadi tu dipanggil raja sehari. Maknanya dalam hari tu dia memang macam dia diraikan. Diraikan. Pakai apa semua, diraikan apa semua kan. Jadi orang kata zaman dulu diizinkan. Itu dia orang kata raja sehari tu. So sebenarnya tak ada isu lah. Tak ada isu. Cuma kalau kita pergi ke istana, program istana, kita pakai rupa raja, itu baru tak boleh. Usah. Betul tak? Kan? Dia pasal orang kata kalau dekat istana pun dia ada kod warna Ada yang warna. kita boleh pakai, tak boleh pakai. Selalu kalau dapat kad jemputan, dia dah bagi tahu. Dia beritahu siap-siap lah. Jangan pakai putih, kuning, ungu. Pasal itu putih kuning tu untuk sorotan dengan raja muda, yang ungu ni untuk raja bergelar. Lepas tu kamu nak pakai oren ke, jingga ke, Cerah lah. ikut gemar. Sebab itulah, sebab Chow katakan pada yalah tak salah lah kita sentiasa memikir sebab kita takut dari segi perundangan. Betul. Dan kita pun faham yang berada di atas ni raja-raja ataupun tuanku sultan kita satu tahap yang mempunyai kekuasaan yang tinggi. Jadi kita risau. Kita pakai ni, kita dikenakan tindakan apa kan. Tapi ini pandangan saya lah ya. Tapi bukan ada perundangan apa, pandangan saya. Kalau kita sebagai rakyat biasa nak pakai benda tu boleh, tapi jangan orang kata mungkin jangan 100%. Mungkin 30%. Yang nak kahwin tu je pakai. Jangan orang lain pula pakai juga kan. Dah kata ini melampau kan. Masa kita tidak menghormati budaya tu sendiri yang kita telah wujudkan daripada dulu sebagai seorang yang betul-betul gah, yang kita boleh bangga kan. Maksud kita mempermainkan benda tu. Tamadun yang mewujudkan pemerintah yang kita bangga tu jadi boleh main pula kan. Itu yang baik. Ini pandangan saya lah. Iyalah, betul. Maksudnya dia orang kata yang ada berlaku lah. Kita tengok dalam TikTok tu 100% daripada kata cerita ni bila kita melihat dari situ macam satu diperolok-olokkan pula benda yang kita agung-agung yang jati kita sebagai rakyat biasa dengan orang yang tinggi darjat yang kita anggap sebagai sultan kan, macam tu. Warna tu kan. Betul. Pada Encik Semaisi cakap tu, Chow sendiri family Chow amalkan benda tu. Simple je Encik Semaisi. Contoh arwah abah. Jadi dekat rumah perwatakan dia orang tua yang dah lama ni dia memang pakai lebih. Dan dia punya pegangan agama dia kuat. So kita klasifikasikan dia di dalam rumah sebagai raja lah rumah kita. Dan dia perwatakan dia seakan-akan warak lah. Nak kata warak sangat. Tidak lah, tapi warak kan. Jadi takkan kita bagi dia selojin. Betul tak? Kan? Kalau dia pencin cikgu ke apa ke, badan dia masih lagi sihat kuat, mungkin dia sesuai dengan jeans. Jadi dia dengan perwatakan macam tu, kita bagi dia slack, baju batik, iron nampak tulang kan. Jadi bukan bermakna dia tu dia kesesuaian dia tu kan. So kalau kita berbagi dia jeans, kita pun keluar pakai jeans, jadi tak sesuai di situ kan. Itu yang Chow faham apa yang Encik Semaisi bagi tahu tu tadi. Bukanlah menjadi satu kesalahan, tapi kesesuaian dan adab sopan kita tu kan. Ayah kita yang paling legend, yang dia dah berumur kan. Jadi kita hormat dia. Kita bagi dia pakaian yang terbaik. Okey, mantap semua. Mantap. Kita nak tanya Encik Semaisi lagi lah. Pasal bukan Encik Semaisi. Kita tanya pada Engku. Kan. Jadi kita buku pasal sampin.
kita pun dah sembang pasal sampin. Kan, yang ini tadi tak habis kau. Ni tengkolok. tak habis. Ini pun jadi isu. Bukan Perak punya. Benar. Jadi sebenarnya yang berkaitan dengan busana Perak, negeri Perak, adakah ini Perak? Dan macam mana nak pakai ini? Orang apa yang boleh pakai ini? Bila boleh pakai ini? Ini apa nama dia? Banyak soalan tu. Shortcut ke longkat. Sebab kita pun tahu engkau merupakan tokoh yang terlibat dalam menyolik. Menyolik kita, itu. Silakan kau. Baik. Kalau kita tengok tengkolok Perak. Pernah orang kata dulu masa tahun 90-an. 90-an. Masa tu tengkolok ni tak begitu melueh. Baik. Orang pakai apa semua. Jadi masa tu Raja Kobat, baik, dia dengan kolaborasi dengan museum, orang ada buat satu bengkel. Bengkel tu orang kata mengenai seni tengkolok negeri Perak. Yang terbabit masa tu arwah ayahanda saya dan ayahanda saudara saya. Jadi masa tu tengkolok Perak diperkenalkan. Sebelum tu kalau kita tengok pengantin semua pakai jenis satu bentuk je. Kan? Macam dendam tak sudah. Dendam tak sudah. Kan? Jadi lepas daripada bengkel tu, penggunaan tengkolok Perak ni melueh. Boleh dikatakan kita tengok butik-butik pengantin pun dah ada buat solik yang baru. Solik Perak apa semua. Walaupun tak tepat. Semua. Jadi benda tu berlaku sampailah sekarang. Okey, cuma yang saya nak cerita ni macam tengkolok Perak, kita ciri-ciri kita ada garam sebuku. Garam sebuku. Boleh cuba pegang yang aku? Sila. Saya minta izin. Okey. Garam sebuku. Okey, ni garam sebuku Ya. Itu dia panggil garam sebuku. Dan yang itu pucuk rebung. Ini pucuk rebung. Pucuk rebung. Dan yang bentuk tu kita panggil solik. Jadi orang kata kalau tengkolok Perak ni ciri dia 3. Kan? Garam sebuku, pucuk rebung dengan solik. Solik ni macam-macam lah. Jenis orang kata bentuk dia. Banyak orang kata banyak namanya. Yang nama-nama tu lah. Macam ayam patah kepak, lang nyusur angin apa semua tu lah. Okey. Jadi orang kata tengkolok Perak ni dah jadi melueh. Cuma sekarang ni apa yang kita boleh kita nampak bila dah terlalu meluas, macam-macam lah. Yang orang kata bentuk kreasi apa semua. Tapi kalau kita nak kenal tengkolok Perak, dia ada garam sebuku dengan berpucuk rebung. Solik tu kadang-kadang ada lari sikit dia punya bentuknya ialah tangan tak sama. Betul tak? Tapi garam sebuku dengan pucuk rebung tu, itulah dia tanda tengkolok Perak. Tu dia tanda. Solik, nama solik dendam tak sudah tu pernah jadi isu. Pasal diorang kata Perak tak ada dendam tak sudah. Tak ada solik dendam tak sudah. Pasal solik dendam tak sudah ni yang dia pakai yang di Pertuan Agong, Negeri Sembilan dengan Kedah. Tapi apa yang saya dengar masa dulu-dulu diceritakan, almarhum Sultan Yusof, Tuanku Gemor tengok solik tu. Tuanku Gemor tengok solik dendam tak sudah, jadi dibuat satu tengkolok. Solik tu ala-ala dendam tak sudah. Tapi masih mengekalkan garam sebuku dengan pucuk rebung. Perak punya style. Jadi sampai sekarang, macam masa kita nak keluarkan buku ni apa semua, kita kena kecam. Lantak koma lah. Koma nak kata apa, koma bukannya tahu cerita sebenar. Kita pun kita dengar daripada orang-orang lama kan. Jadi mungkin Tuanku Sultan kita ambil, orang kata tengok daripada Nenda Baginda sendiri. Dan ayahanda Almarhum Sultan Azlan pun pernah juga pakai, orang kata solik dendam tak sudah, sampai kepada Tuanku Sultan Nazrin lah. Ikut kepada keselesaan lah. Kalau Tuanku nak pakai solik ni, dia sorotan. Apa nak dikata? Dia nak jadikan pakaian rasmi dia. Benar. Tu kita kena ikut lah. Sebab benda tu wujud. Okey, yang awal tadi engkau kata, engkau dah cerita pasal kita punya sampin. Atas apa, bawah apa kan. Adakah tengkolok juga macam tu? Yang memberi maksud dia ni raja. Dia ni orang biasa. Dia ni pahlawan contoh. Teman,
teman gemom no soalan ni ya. Ayat sensasi ni. Ayat sensasi. Pasal orang banyak tak tahu. Yeah. Ada yang saya jumpa orang buat tongkolok, dia nak sebut pucuk rebung tu, dia cakap ini antena. Garam sebuku tu dia kata ini bongkah. Bongkah. Tapi dia jual tongkolok perak. Kan? Mana maunya kan. Yeah. Okey. Balik pada soalan tadi. Kita ni perak, kita tak ada gazet. Kamu boleh pakai ini, kamu tak boleh pakai ini. Ini untuk orang ini, kamu cuma ini je. Tak ada. Kan? Jadi orang kata apa yang kita nak kena jaga, adab. Kan? Kalau kita tengok Tuanku Sorotan, waris dan kerabat, kalau pakai tongkolok, pucuk rebung tu tinggi. Dia lebih daripada solid. Lebih daripada solid. Lebih kurang macam tu lah ya. Dia tinggi, melebihi daripada manakala rakyat pula, kalau kita nak pakai, kita rendah. Dan kalau kita tengok pada zaman dulu lah ya. Zaman dulu hanya Sorotan, waris kerabat pakai tongkolok, garam sebuku kat belah kanan, telinga kanan. Manakala orang kata kalau pembesar, dia pakai dekat tengah belakang kepala. Dan orang kata kalau rakyat biasa, dia pakai belah kiri. Balik kepada macam dress code tadi ya. Lepas tu pula pucuk rebung tu disorok, disimpan ke dalam. Kalau zaman dulu, dia macam sampin juga. Kan? Kanan, tengah, kiri. Tongkolok pun sama. Tapi pasal orang kata dah peredaran masa. Ya, faham. Macam sekarang ni semua pakai tongkolok. Tapi kita kena ingat, kita ni orang Melayu, kita jaga adab. Adab. Walaupun Adab istana kita, tu tak ada orang kata kamu tak boleh pakai bentuk ini, solid ini apa semua. Kita boleh pakai tapi kita jaga adab sebagai orang Melayu. Tak lari daripada adab tu. Tak lari. Encik Sumaisi berada di bawah JKKN. Ya. Okey. Apa usaha Jabatan Kesenian ni dalam nak memelihara busana perak lelaki dan perempuan? Ada ke usaha yang dilakukan? Kita di jabatan sentiasa menggalakkan pada keterutamanya program-program dengan masyarakat dan juga pelajar-pelajar sekolah Negeri Perak. Kita selalu memberi pembelajaran mereka kaedah membuat menyolik tanjak, bagaimana Perak punya. Pakaian puteri Perak, macam mana cara dia. Memang kita selalu adalah dengan bengkel. Selalu ada program pun kita selalu ada bengkel. Bengkel-bengkel yang ini. Maksudnya dia orang akan tahu inilah Perak punya. Sebagaimana aku cakap tadi, yang utamanya solek dia, pucuk rebung dia, lepas tu gegam sebuku dia. Kerana sebuku dia tu yang penting. Itulah ciri yang penting. Maknanya bengkel-bengkel kelas-kelas masih lagi digiat. Masih digiatkan. Okay, Alhamdulillah. Itu untuk pengetahuan orang luar ni, terutamanya generasi kini. Generasi kini kena ambil tahu pasal kita punya pemakaian ni. Dari segi stigma masyarakat lah Encik Sumaisi, kan, setengah lah, tak semua kan. Selalu pakaian ni pun dikaitkan juga dengan unsur-unsur yang tak sepatutnya. Contoh kalau kita tengok kat sini lah, contoh ni pun gambar contoh je kan. Dekat kepala. Kat kepala ni kita kena pakai sebab ini adalah melibatkan dewa. Contoh kan. Memang ada ke unsur tu dalam busana kita di Negeri Perak ni? Daripada pandangan saya lah sebagai orang kata nak merujuk di kebudayaan tu, saya rasa benda tu tak wujud. Kalau nak wujud pun zaman dulu ada kemungkinan zaman dulu. Sebab orang dulu dia suka sebelum dia tu dia nak perasap dulu. Kan? Sebab kalau kita dia perasap, kita come back balik katanya agama perjanjian makhluk sahabat kita lah yang disingkir oleh Allah tu kan. Makannya dia asap kan. Bila dia perasap dia, makanan aku sedap ni kata dia kan. Aku duduk sini kena duduk sini ni. Betul. Nanti kejap aku dapat makan sedap ni. Itu mungkin. Tapi zaman sekarang memang tak adalah. Bukan tak macam itulah kan. Sebab tertarik dengan Cik Sumaisi kata tadi, bila berlakunya inovasi dengan kedatangannya Islam.
Ya, betul. Dia secara tak langsung mengubah benda tu Ah. kepada lebih sopan, Ya. benda tu kepada lebih positif. Tak dinafikan mungkin ada setengah yang orang yang dulu Ya, sangat ya, tu ya. kan, punca-punca sejarah tu memang ada di unsur dimasukkan unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Tapi ya engkau dengan Encik Sumaisi ya. Arwah ayah Chor pun dia selalu pesan. Kita ni tak tahu tanya. Kan? Benar. Contoh penonton tak nampak. Kita ambil engkau punya barang. Okey, ni barang engkau dan yang engkau pakai samping tu tadi, dia datang ke studio ni dengan ada satu bahasa orang putihnya casing. Dia ada bekah khas dia. Terutama tengkolok ni duduk dalam bekah khas dia. Kalaulah orang yang tak berfikir panjang aku kan. Wah, ini dia ubuh dalam bekas zin ni. Adalah ni apa-apa ni. Kan? Adalah benda kadam. Ada kadam jaga. Dia sebenarnya tidak. Engkau boleh cerita sikit. Kenapa engkau letak dalam bekas tu kepada kita punya penonton ni? Okey. Benda-benda macam tu lah letak dalam bekas. Samping pun ada bekas. Kenapa? Bagi saya, saya patah balik pada adab. Satu, Okey. adab. Kita jaga pakaian kita. Macam tengkolok. Ini pakaian hulu kepala kita. Di atas. Kat atas. Maruah kita letak situ. Kalau macam orang perempuan tengok mereka tudung kan. Once mereka dah iron letak situ, jangan harus mika. Mengamuk. Jangan dengan ni kan. Jangan harus. Biar situ. Pasal benda tu orang kata nak letak atas kepala. Not perfect. Nak perfect. Satu lagi orang kata bila kita macam tengkolok, kita simpan dalam satu bekas atau tong ke apa ke semua. Pasal tengkolok ni kita tengok cara pembuatan dia. Ada setengah tu lembik. Kan, guna kain keras letak kat dalam. Jadi kita nak orang kata nak maintain. Kan, dia punya orang kata solid dia tu, kedudukan dia tu elok apa semua, kita tak nak bagi dia cepat lembik. Baik. Itu pasal kita taruh dalam tong. Ada setengah taruh dalam lemari. Langgatnya atas baju-baju tu apa semua. Jadi berangin apa semua, tengkolok tu lembik. Takut pula sementara nak ambil baju, tertampar ke dia punya solid tu dah jadi bentuk lain. Dah sengit. Ya, betul. Kan? Jadi tu pasal letak dalam tong. Tak terusik. Jadi orang kata tahanlah lama sikit. Adab kan? Itu maksudnya. Bukan kita tengok benda tu bertutup rapi sikit je, mula kepala tu tak dimikir lain lah. Ada penjaga dia. Ada penjaga lah. Lagi satu yang kuat, kalau kita tengok dari segi material ni, bahasa orang putih material. Kan? Daripada bahan-bahan dia dah tentulah sensitif. Ya, betul. Kan? Dari segi benang-benang emas ni apa ni. So kalau kita punya penjagaan bekasnya tidak cantik, tidak orang kata betul-betul rapi, dia akan menyebabkan bahan tu mudah rosak. Ya, benar. betul. Itu Macam je. dulu, macam yang tadi samping ni, dia ada bekas dia. Cor cakap apa? Bekas apa tadi tu? Bekas ni peta tanah. Peta tanah kan? Memang kan? Pasal kita orang dulu, dia samping tu dia gulung. Ya, dia gulung betul. Dia gulung. Itu sistem dia. Sistem dia gulung. Satu lagi tak nak bagi, orang kata kalau lipat, biasa berlipat tu dah terlalu lama. Ya. Dengan tinggal bekas. Bekas, patah. Lepas tu pula dulu benang meh dia tu kualiti. Tak nak benang tu patah. Jadi dia gulung elok-elok, simpan dalam bekas. Ya, betul. Jadi nampak dia punya selamat dia tu. Keterjaminan. Keterjaminan. Kisahnya, Betul. Kalau orang ingatkan tu pegawai pelan lah. Pegawai pelan. Nak tengok. Saya datang bawa dua ni salinan pelan ni. Itulah tak dinafikan lah Encik Sumaisi setengah tu memang berpendapat itu sebab benda ni melibatkan warisan. Benda warisan ni adalah benda yang lama. Benda yang hidup. Ya. Dan Encik Sumaisi pun cerita busana kita pengaruhnya tu datang daripada luar juga, daripada betul, Aceh betul. kan. Sebenarnya bukan kita je, di mana-mana negara pun. Ya, semua satu dunia. Satu dunia warisan demo mesti di luar asalnya kan. Kalau dari segi pengamatan Cik Sumaisi lah, Cik Sumaisi lama dalam bidang ni yang menjaga warisan budaya kita, pemakaian kita ni kan. Cik Sumaisi tengok hari ni macam mana keadaan generasi kini.
tentang pemakaian, kesedaran dia tentang pemakaian kita? Daripada pandangan saya lah, dia katakan 100% tu mungkin tidak lah kan. Tapi dengan usaha-usaha pihak tertentu, terutamanya macam Jabatan Pendidikan, lepas tu perpaduan zaman sekarang ni yang ditekankan, saya menceritakan ciri daripada Jabatan Kebudayaan lah, yang ditekan oleh kerajaan sekarang masa maksudnya dengan masyarakat madani ni, dia nakkan rakyat tu menyayangi jati diri daripada busana. Maksudnya kan nampak busana tu Melayu tu di mana kita kena terapkan nilai-nilai adab busana Melayu tu. Macam kalau di Perak ni, kita kalau kita lihat macam jadi gangga tu memang janggal kita pakai kan. Bila kita pakai orang kata orang gila pula. Pelik pula. Sebab baju tu lain daripada lain dia pakai kan. Tapi macam Puteri Perak tu pun orang kata pelik juganya. Yang kita selalu orang guna baju kebaya ataupun baju kurung. Kan? Dulu selalu kita membuat bengkel untuk diorang. Diorang pun buat kesedaran jugalah. Untuk kesedaran, kita membezakan dari segi baju yang berciri identiti Melayu tu sendirilah. Terus macam ni sebenarnya diorang tak tahu ya. Bila kita cerita, kalau kita nak dapatkan ciri tradisi tu, baju kurung tu, baju kebaya tu, mesti ada pesak dan kekek. Pesak gay? Pesak dan kekek. Kekek ni ketiak kata ni. Pesak yang panjang tu. Itulah baju tradisional. Betul. Kalau tak ada itu baju moden. Bukan tradisional. Potongan tradisional tetapi beridentitikan moden. Itu selalu. Sebab dalam kumpulan-kumpulan tarian pun, oh ya ke? Baru dia orang faham. Sama juga dengan lelaki, dia mesti ada pesak dengan kekek. Okay. Baru lelaki. Ya. Teman kan kalau beli baju Melayu sekarang ni kan, tak ada pesak, tak ada kekek. Saya pula. Tak ada. Ya. Saya sanggup pusing satu mall tu. Mana pula baju dan pesak dengan kekek. Macam geng gitu. Lepas tu bertanya dia, tak ada kat baju Melayu pesak? Tak adalah cik, ini sebab semua dah moden. Saya kata moden tu tak salah. Ya. Identiti kita, jati diri kita tu mesti hebat. Encik Sumaisi seorang yang hebat kerana dia betul-betul menjaga. Betul. Sure pun tak sampai tahap macam tu. Janji boleh pakai jalannya. Mudah lah. Nampak handsome mudah. Nampak handsome. Walaupun tak pakai pun memang handsome. Kan? Pakai baju Melayu pun lagi handsome. Okay, Encik Sumaisi dah aktif ke sana kemari. Mungkin dah pergi sampai ke negeri-negeri sebelah. Ya. Ada tak beza Encik Sumaisi bila Encik tengok macam, Puteri Perak negeri aku macam ni, negeri dia ni macam ni. Ada ke beza pakaian kita dengan demo? Dalam keadaan potongan tu lebih kurang sama sahaja. Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi dari segi pemakaian, cara tu macam kita tanjak lah. Tanjak Perak dia mesti 3 konsepnya. Kalau kita lihat tanjak kita ni, kita beradik dengan Selangor. Oh ya? Lebih kurang sama Selangor. Tetapi bila kita tengok ni, kalau silap tegur je, kita tengok ni, kita di tanah yang kita di luar, tapi kalau Selangor di dalam. Ya. Itu yang kita ciri tadi tu. Mesti tahu je ni, macam kita ni ada lekuk tanah ni, kita di luar. Di luar kan. Tapi kalau di Selangor dia di dalam, dia tarik, dia tolak, nampak licin. Tetapi identiti kita di situ. Pasal orang kata teman nambah Ya, tambah. Kalau ikut kan orang kata sejarahnya, Sultan Perak kita yang menabirkan Sultan Selangor. Jadi dibawanya nobat ke Selangor. Jadi kita nampak Selangor tu pada permulaannya orang kata banyak ikut adab dan adat Perak. Jadi kalau kita dekat Perak, nama tongkolok kita Balung Ayam. Balung ayam. Jadi bila dah bawa ke Selangor, dia dah tukar jadi ke Balung Raja. Sama juga dengan kalau kita tengok adat menjunjung duli. Dia ada macam mengintai, apa semua. Sama macam Perak. Cuma bila dah dibawa ke sana, diorang pun nak kena create satu identiti dia. Jadi diorang ubah sedikit. Itu pasal daripada Balung Ayam, jadikan Balung Raja. Jadi daripada segi teknik solid tu ada lain sikit. Tapi ciri-ciri tu masih ada. Kita masih ada garam sebuku, rebung. Itu pasal kita nampak Selangor dengan Perak lebih kurang. Macam aku cakap di awal tadi lah, samping yang kita pakai bekung tu di luar. Di luar. Negeri mana tadi yang ke dalam tadi?
Pahang. Pahang. Pahang di dalam. Jadi sama juga macam Cik Sumaisi kata yang tapak tanah bawah ni. Ya. Kan? Itu dia. Maknanya kesimpulannya kok mana pun kita satu negara adik-beradik. Dia mesti ada sangkut paut juga. Nusantara. Nusantara kan. Tak adalah yang membezakan sangat-sangat. Okey, Perak punya pakaian. Ya. Dia mesti Dia macam dari segi pakaian. Kalau kita tadi moderator kata bahawa ada keluarga. Kalau kita pergi ke Indonesia, tapi jangan pergi ke Pulau Jawa. Kita pergi Sumatera tu. Sumatera tu baju semua macam kita ni. Oh ya. Ya, semua macam kita ni. Baju Teluk Belanga, baju Cakap Musang, baju kurung, baju kebaya. Sebilik. Bahasa dia pun bahasa kita juga. Dia tak ada bahasa lain. Yang dia katakan bahasa lain tu kalau dia daripada Jawa berhijrah ke Sumatera. Cara kita zaman 50-an dulu kena kan angkat hidang exactly sama dekat sana. Dia orang masih mengekal budaya tu lagi sebab mungkin era pemodenan tu lambat. Kita dah maju ke depan. Mereka masih amal tu. Buat pelantar lah, buat kemah lah macam kita zaman-zaman dulu lah. Tu rare kalau ada sekarang tu kan. Masih lagi nak menjaga tradisi kita tu. Ya. Ada nak dikongsikan sedikit lah fakta tentang nilai Islam. Nilai Islam yang melibatkan kesopanan kan, dan juga maruah kita lah. Sebab kita punya tajuk hari ni macam Engkau Kasar kata dah kata yang ada di kepala ni umpamanya maruah kita. Iya, maruah kita. Yang tertinggi kan. Daripada hadis riwayat Abu Daud, barang siapa berpakaian kerana sombong, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi kita ni yang pakai hari ni sebabnya kita nakkan satu tampilan yang cantik, yang indah. Sopan untuk aurat, kita rasa kemah, kita meletakkan pengecaman, kata dia orang pengecaman supaya bila kita ni Tok Guru ulama, dia pakaian dia macam ni, kita hormat dia. Ni pemimpin kita, gitu kan. Ini pak saudara kita. Jadi ketelitian orang Melayu macam kita sembang daripada awal tadi kan, di inject pula, dimasuk, disuntikkan Islam dalam tu, menyebabkan kita hari ini jadi indah. Janganlah kita pakai baju nak bermegah-megah ikut daripada luar, daripada negara-negara luar barat yang tak sepatutnya lah kan. Yang kita bermegah-megah. Baju saya ni kau 80,000 ni. Kenapa pakai baju ni? Sajalah. Padahal sama je ya. Kena berdiri tengah panas-panas juga kan. Kena air kena air basah juga. Tak saja saya kaya. Tak boleh. Yang itu tak bagus. Kan? Apa hari ni yang Cik Sumaisi sampai kita tengok. Cik Sumaisi pun pakai cantik, Engku pun pakai cantik kan. Tapi yang paling cantik Chor lah. Kan. Ketua segala cantik. Ya, lebih kan. Okey, Engku dengan Cik Sumaisi. Kita dah berada di penghujung. Okey. Mungkin kita nak dengar kata-kata daripada dua insan hebat lah. Pada Chor sangat kagum. Chor sangat kagum dengan Engku dengan Cik Sumaisi hari ni. Kita nak juga kata-kata semangat ataupun harapan daripada kedua-dua untuk generasi kita hari ni. Silakan Cik Sumaisi dulu. Untuk bagaimana kita nak menjaga sambil-sambil kita nak lestarikan lagi tentang busana Perak ni. Pemakaian, identiti kita. Okey, akhir kata Akhir kata daripada saya, satu saja saya pegang. Tradisi menuju ke contemporary. Maksudnya tak ada tradisi, contemporary itu tidak akan wujud. Takkan ada. Macam kita kata tadi lah, tak ada yang baju tradisional tadi tak akan wujud baju yang bercirikan desain yang moden sekarang. Itu saja. Maksudnya kita mesti merealisasikan benda itu dan menghargai bahan-bahan yang ditinggal oleh nenek moyang kita dulu untuk meningkatkan martabat bangsa kita lah. Terutamanya busana-busana di Perak, sebab keunikan dalam busana ni Perak unik. Dari sisi tanjak dia. Sebab kebanyakan semuanya membuat rujukan semua tanjak Perak. Kalau dari bangsawan dulu Benar. dia orang merujuk pada Perak juga dulu. Baru wujudnya dalam pakaian-pakaian bangsawan-bangsawan dulu semuanya berpandukan tanjak daripada Perak. Hebatnya Perak. Ya. Itu kelebihan kita. Itu Cik Sumaisi, kenapa kita nak kena ada rasa malu bila kita nak memperagakan
pakaian-pakaian tradisional. Setengah golongan lah. Kenapa kita kena ada rasa malu tu? Sebab dia tidak dididik, tidak diajar inilah pakaian kita dulu. Betul. Ini yang patut kita hargai. Ya, ini yang adalah identiti budaya kita. Inilah jati kita sebagai orang Melayu. Tidak diajar. Lahir-lahir je tu pakailah baju apa ni, baju kemeja. Baju kemeja kan. Bila nak pakai tidak diasuh tradisional daripada awal. kan. Dah terganjam Dah nak rasa. terganjam. kan. Rasa macam kolot kot. Ayah dia kata, aku pakai baju Melayu ni. Sampai sekarang orang kata, mana pakai pesak ni zaman kuno macam ni. Kita sekarang nak pakai kurta. Konon-konon. Ya. Basic dia je. Basic. Dia je. Engkau pula engkau. Okey. Engkau sebagai orang yang memang tangan dia tu ajaib lah. Di dalam bidang menyolik tanjak ni kan. Tengkolok ni. Tak adalah jahit. Ajaib lah tu. Kira Bukan buat untuk orang biasa engkau. tak ada tangan tu masih menjadi kan. Masih menjadi. Menjadi. Ya. Alhamdulillah, Apa engkau punya rasa, engkau fikir-fikir kan dengan situasi hari ni, anak muda hari ni, generasi hari ni, yang pertamanya ambil tahu tapi cara tu tak betul. Pakainya tak betul kan. Asal letak atas kepala tu okey ni tanjak ni. Ya. Padahalnya benda tu bukan tanjak lah apa kan. Dan yang paling teruk pada Cho yang langsung tak mau. Tak, ini pakaian lama tak ya, tak nak. So apa engkau rasa? Okey. Apa harapan engkau dan kata semangat? Saya pun nak bagi satu tagline jugalah. Boleh. Silakan. Okey. Macam bagi saya gemar sebut orang kata warisan. Sesuatu benda yang orang kata kita bila kita kaitkan dia dengan dia sebagai warisan ataupun macam tengkolok pakaian, benda tu kita nampak memang biasa macam mati. Ya, tapi sebenarnya warisan tu hidup. Kerana dia ada semangat dia yang tersendiri. Jadi itulah harapan saya kalau orang kata golongan muda, golongan yang akan datang ni apa semua, dorang kena tahu. Dorang kena tahu dan faham. Kadang-kadang orang kata setakat tahu, faham tapi tak pakai, tak ada faedah juga. Tak ke mana juga kan. Jadi bila kita tahu, kita faham, kita pakai. Kita rasa dia punya semangat tu. Baru datang perasaan orang kata roh dia tu. Ya, betul. Jadi itu yang kita kena terapkan pada orang kata generasi sekarang ni. Kalau macam budak-budak sekolah macam Cik Sumaisi cakap masuk sekolah ataupun orang kata universiti kan. Pasal sekarang ni platform kita banyak social media ni. Ya. Jadi memang kata kita harap benda ni generasi muda faham, minat dan pakai. Baru orang dapat rasa semangat tu. Betul. Hebat kata-kata hebat daripada dua panel kita hari ni. Okey, Koma, kita memang masa sangat mencemburui kita. Kalau sebelum-sebelum ni pun cuba bagi tahu dah podcast tidak mampu tampung untuk kita ponggah semua info-info untuk kita hidang kepada anda semua kan. Tapi tak apa, teruskan kita ambil tahu, peduli tentang segala yang ditinggalkan kepada kita. Yang mana buruk kita tinggalkan, yang mana baik kita ambilkan. Akhir kata daripada Cho mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Cho doakan kedua-dua sihat, kekal semangat dan dipermudahkan segala urusan. Cho minta maaf daripada sebarang kekurangan sepanjang kita bersembang ni. Tak ada salah. Okey Terlebih je. kan. Baik. Seronok borak kan. Kita cepat penuh habis Ya, aku rasa cepat lah. Okey, Koma, teruskan menantikan karya-karya ataupun perkara yang berkait dengan warisan kita, semestinya cetusan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP dan juga UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Koma jaga adat, koma jaga warisan, jaga Islam, dapat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.